Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sebagai seorang guru, pernah tak kalian rasa bila dah masuk kelas, keadaan dalam kelas tu bising, budak susah nak kawal apa semua? Pernah tak rasa benda tu? Okey, jom kita tengok VT ni. Di Selangor, 1,200 kes salah laku membabitkan pelajar sekolah direkodkan sejak Januari hingga Oktober tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputi Komisioner Muhammad Zaini Abu Hassan, daripada jumlah itu, 265 kes adalah berkaitan buli. Wartawan Douglas Elliot melaporkan desakan beberapa pakar yang mahukan perhatian khusus diberi kepada nilai kasih sayang dan emosi pelajar. Menurut mereka, tanda-tanda awal kecelaruan akibat pendedahan melampau kepada media sosial perlu ditangani dan dirawat segera. Kementerian Pendidikan mengumumkan 11 langkah tambahan untuk meningkatkan keselamatan dan disiplin di sekolah, termasuk menurunkan kuasa kepada guru untuk merotan murid. Selain itu, lebih 10,000 pendidik termasuk guru kaunseling dan ratusan pembantu warden akan dikerah demi memastikan kesihatan mental murid serta persekitaran selamat di asrama. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan sikit ulasan tentang artikel satu isu tingkah laku murid dalam bilik darjah, iaitu masalah disiplin murid. Masalah disiplin ni sebenarnya biasa kita nampak kat sekolah kan. Okay, sebagai contohlah, murid ni bising dalam kelas, murid ni tak nak ikut apa arahan guru, dia suka melawan guru, dan ada juga yang suka jenis mengganggu kawan-kawan ketika cikgu tengah mengajar. Perkara ini kita nampak kecil je, tapi sebenarnya memberi kesan yang besar kepada suasana pembelajaran pada murid yang lain. Murid yang lain akan memberi kesan dalam pembelajaran dia itu sendiri. Berdasarkan satu artikel jurnal oleh Amy dan Saborni pada tahun 2021, masalah disiplin murid ni banyak berkait dengan cara guru itu mengurus di dalam bilik darjah ketika sesi pembelajaran. Kalau peraturan tidak jelas kepada murid atau guru tu sendiri yang tidak konsisten mengajar, jadi murid ni akan jadi lebih berani untuk buat sesuka hati sebabnya cikgu tidak tegas dalam pembelajaran itu. Okey, baik. Isu masalah tingkah laku murid dalam bilik darjah ni boleh dikaitkan dengan teori tingkah laku oleh Skinner. Teori ini kata tingkah laku murid ni boleh dibentuk melalui ganjaran dan hukuman. Sebagai contoh, bila murid berbuat baik dan kita puji, mereka akan ulang tingkah laku tersebut kerana dapat pujian dan dapat ganjaran. Tapi kalau murid buat salah, kita tidak tegur, tidak bagi hukuman, mereka akan rasa benda tu tiada apa-apa, maksudnya tiada kesalahan yang dibuat. So dia teruskan dengan perbuatan salah itu. Jadi kita tak boleh buat macam tu. So kita kena bagi hukuman dan setimpal dengan apa yang dia buatlah. Oleh itu, sumbangan utama dalam kajian ini ialah sangat signifikan, khususnya kepada guru baru posting. Kajian ini memberi panduan praktikal tentang cara mengurus bilik darjah secara lebih sistematik dan menetapkan peraturan yang jelas serta menguat kuasakan disiplin secara tegas dan adil. Dalam masa yang sama, pendekatan ini membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, yang lebih terkawal, yang lebih positif, sekaligus mengurangkan masalah tingkah laku murid di dalam pembelajaran itu, di dalam kelas. Kesimpulannya, masalah disiplin murid ini tidak seharusnya dilihat sebagai kesalahan pada murid itu semata-mata. Isu ini sebenarnya berkait rapat dengan pendekatan guru di dalam mengawal dan mengurus semasa sesi pembelajaran itu berlangsung, termasuk cara cikgu itu memberi arahan kepada murid-murid,
cikgu juga menetapkan peraturan serta membina hubungan baik dengan murid. Apabila pengurusan bilik darjah dilaksanakan secara jelas, secara konsisten dan berkesan, tingkah laku murid juga dapat dibentuk ke arah yang lebih positif. Oleh itu, guru memainkan peranan penting sebagai pembimbing, bukan sekadar pengawal disiplin sahaja. Saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya untuk ulasan artikel pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada yang menonton. Terima kasih dan bye, jumpa lagi.